Seterusnya, kita ikuti edisi Yadim Cakna, segmen khas yang membawakan kupasan isu semasa secara berfakta, berimbang dan berteraskan nilai Islam. Kita ikuti kupasan isu bersama Anis Zurain, penyampai buletin edisi Yadim Cakna. Aku ingat hiburan ini membawa ke syurga. Rupanya hidup aku menderita. Lagi bagus kita bina dan cari lorong-lorong ke syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Hiburan mampu menjadi medium untuk merehatkan minda, menyampaikan mesej, mendidik masyarakat dan memupuk nilai-nilai kemanusiaan. Namun seiring dengan perkembangan teknologi digital, lanskap hiburan hari ini telah berubah. Dengan begitu pantas, kehadiran pelbagai platform penstreaman, media sosial, filem, drama dan muzik telah menjadikan kandungan hiburan lebih mudah untuk diakses berbanding sebelum ini. Persoalannya, adakah hiburan menjadi punca budaya hedonisme atau ia sebenarnya hanyalah mencerminkan perubahan sikap dan citarasa individu? Dalam slot edisi Yadim Cakna kali ini, kita akan membicarakan hiburan masa kini menyebar budaya hedonisme. Baik Tuan, sebagai seorang pengarah filem, bagaimana Tuan melihat peranan filem dalam membentuk cara fikir, nilai dan gaya hidup masyarakat kita ni? Filem ni walaupun dia sebagai hiburan juga, tapi dia ada tanggungjawab dia jugalah. Tanggungjawab yang saya anggap sangat efektif, medium yang sangat efektif untuk menyampaikan satu maklumat sambil berhibur lah. Pertama, kita harus menarik perhatian penonton televisyen ataupun penonton sinema untuk menonton. Dengan itu kita kena ada cara tarikanlah hiburan lah. Tapi tanggungjawab dia dalam masa yang sama, kita harus sampaikan mesej-mesej yang penting tentang bangsa kita, agama kita, negara kita. Kehadiran platform digital seperti TikTok, YouTube, Instagram dan pelbagai aplikasi media sosial telah mengubah cara masyarakat mendapatkan hiburan. Malah membentuk trend, gaya hidup dan budaya popular hanya dalam tempoh yang singkat. Dengan capaian yang pantas dan kandungan yang mudah tular, media sosial dilihat mempunyai pengaruh yang semakin besar terhadap cara masyarakat berfikir dan bertindak. Secara asasnya memanglah kita nampak ketika ini media sosial ni menguasai daripada filem kan. Sebab bila filem ni publicity dia tak berapa besar sebab dia melibatkan kos kan. Jadi mana company atau syarikat atau produksi yang ada cukup duit pun sekurang-kurangnya 1 juta kalau filem. Jadi di situ menjadi kalau filem tu kurang dah sama ini media sosial. Kalau macam TikTok ni memang semua orang suka cakap semua. Walau budak-budak kecil pun dia nak cakap pasal ini kan. Dia memang mempengaruhi. Cuma yang saya risau pengaruh yang bila terbuka sangat begini, sama ada filem yang nak dipromot itu menjadi sesuatu yang ingin ditonton ni atau menjadi benda yang kena kutuk atau dipermainkan. Bayangkan bila dah terbuka ya, kita tak boleh menghalang media sosial untuk cakap apa yang suka kan. Tapi dari segi pengaruhnya, publicity ruangnya memang luas lah kan. Cuma bagi saya risau di sudut ada cerita yang tak sesuai kepada setengah-setengah untuk dikritik. Jadi benda-benda itulah. Apa pun saya rasa media sosial tu memang memberi peranan. Cuma kena hati-hatilah dengan apa yang mereka katakan.
Jelaslah bahawa hiburan bukanlah sesuatu yang perlu ditolak sepenuhnya. Sebaliknya ia merupakan satu anugerah yang boleh menjadi medium untuk menyampaikan ilmu dan membentuk pemikiran masyarakat. Namun dalam era digital yang menyaksikan kandungan tersebar tanpa sempadan, setiap karya yang dihasilkan perlulah membawa pengaruh yang besar terhadap cara hidup, budaya dan pembentukan sasiah generasi masa hadapan. Sekian daripada saya, Anizrain Syah Abdul Rahim untuk Buletin edisi Yadim Cakna. Terima kasih kepada Affin Islamic Bank atas tajaan lokasi. Terus bersama rakan penyampai Buletin Yadim TV untuk berita seterusnya. Kita kembali kepada berita utama Buletin Yadim TV.